Mula-mula datang sini sebabkan siopan ataupun orang panggil salt bread ni. Tapi bila dah sampai sini jadi rambang mata pula tengok dessert-dessert yang lain. Ni lah kedai kalau aku datang memanglah kena jadi tukang angkat pinggan, tukang lap meja, kadang jadi tukang buka pintu. Semualah kalau boleh aku nak buat sebab niat nak tolong akak aku seorang ni, which is Hanan Mubarak. Masih ramai lagi rupanya tak tahu yang Hanan ni adalah akak aku. Dan nak dekat setahun juga dia pindah kat kedai baru ni. And sekarang antara menu best selling adalah dia punya siopan ni. Setiap hari hampir 500 pieces terjual tau. And ramai yang datang repeat. Tapi masalahnya kalau datang kat kedai dia ni memang pening sikit lah nak makan apa. Sebab ada macam-macam jenis. Ada croissant, soft cookies, brownies dan macam-macam lagi yang ada. Tapi yang wajib anda akan beli dia punya Nutella cheese tart dengan siopan ni. Untuk korang yang tak rasa macam nak makan dessert, dia nak makan yang berat-berat sikit, tak ada masalah. Dekat sebelah ni ada Lola Pasta. Yang ini Hanan punya juga. And kat sini ada macam-macam jenis pasta yang korang boleh try. So make sure kalau mai dekat Melaka kena datang dekat Duchess of Cake dengan Lola Pasta ni. Alright, terima kasih.